Okay geng, ni sambil-sambil nanti korang cari je grok.com. Dekat grok.com korang login macam biasa. Okay, dah login, nanti korang pergi dekat bahagian imagine tau. Dalam bahagian imagine ni, ini adalah korang punya apa? Uh, media tapi ini belum yang korang publish lah. Macam ni saya dah publish dekat situ, saya saja publish. So dekat sini korang pergi dekat sini, okay, upload file ataupun korang boleh drag je nanti. So pilih mana-mana gambar yang korang rasa sesuai. Okay, saya sebab kita nak buat video untuk affiliate, kan kita nak buat UGC style. Dia buat macam ni, dia akan auto keluar macam ni preset. Yang ni saya tak pernah try, fun on demand. Saya ambil, saya biar je, saya ignore je sebab saya terus direct apa yang saya nak. Pergi dekat sini, tulis UGC video style, kamera circling subject ataupun orbit subject pula subject. Macam ni kan dia dah keluarkan, dia akan auto hasilkan, tapi dia basic lah. Akan menunjukkan keselisahan jaket. So kita just terus buat. Boleh buat lagi sekali. So dia akan buat. Ni ada bunyi tau. Bro boleh bagi bunyi sekali. Style lah. Dan saya jumpa dekat Shopee, ada jual benda ni. 3 user share. Kelebihan ni kalau kata macam sekarang ni, dia kata 100 video sehari. So okey lah, seronok lah. Okey, dah azan. Kejap saya pause dulu. Okey, dah balik. Saya ubah suai Saya buat UGC video style handheld kamera orbit 360 pada subjek. Subjek menunjukkan sasaran jaket, ada hujan renyai. But dia jadi macam ni. But for me is okay yang kita boleh gunakan. Walaupun AI dia nampak, but still puas hati. Then kita pergi dekat sini. Okay, ada fungsi satu kat sini, pada fungsi upscale. So nanti kita akan nampak yang ni akan berubah. Biasanya beza dia adalah 480 ataupun 540 kepada HD lah. Biasa 720p je. But it's okay dah. Sebenarnya dah cukup, dah okay. Dapat pada 3MB. So 3MB pun ni lah hasil dah. Saya ada bunyi. So bagi saya agak clean dan puas hati lah untuk kita guna pakai dan kita explore benda-benda ni. So kalau kita nak dapatkan hasil-hasil yang macam ni, so kita hasilkan daripada gambar, okay, masukkan dalam Promolize. Daripada gambar tu kita susun apa yang gambar kita nak, sebab kita nak promote jaket ni. Dan kenapa saya pilih orang mannequin is sebab ada satu syarat, ada hukum syarak mengadakan satu benda yang bernyawa yang kata adalah haram untuk AI lah. Walaupun kalau untuk tujuan pemasaran harus, tapi depends sebab kita tak nak, kita ni leka, kita ni manusia kan. So saya cuba menghadap kepada yang lebih kepada patuh syariah lah. That's why saya cuba elakkan yang tunjuk muka, yang ada muka kan macam ni. Bukan semua baju buat kita rasa selesa dan yakin. Selalu juga risau nampak gemuk atau susah nak mix and match. Dengan blouse macam ni, semua bentuk badan boleh nampak kemas. Kain lembut, ironless, langsung tak panas. Sekarang tengah promo, harga memang berbaloi. Klik dan cuba sendiri. Serius? Ni pakai Soratu. Soratu yang mahal sikit lah. Soratu kalau pakai ni memang saya pakai yang luar punya. So dia punya kos dalam berapa sen lah. Berapa sen per video, 70 sen per video lah. So lepas tu apa lagi, dia tak ada watermark kalau perasan. Bukan semua baju buat kita rasa kalau ada yang nak tahu, komen lah. Gitu. Nanti saya akan bagi tahu macam mana kita nak dapatkan guna Sora tanpa watermark.